Sebelum menonton, jangan lupa untuk subscribe dulu bosku. Subscribe apa cuma je. Mantap bosku. Enjoy the show. Assalamualaikum guys, welcome back to our YouTube channel KKN Sun Fishing. Okay, untuk trip minggu ni, hari ni bersama dengan 8 Syawal lah, Hari Raya ke-8 insyaAllah. So kita akan ke Tukang Perak, bawa tim daripada Penang, Zarobi dan kawan-kawan. So insyaAllah kita pergi tengok Tukang Perak selepas sebulan lebih lah, sebulan seminggu lah kita tak pergi. Moga-moga ada pandai-pandai lah insyaAllah. So yang mana baru meninggal di channel KKN Sun Fishing, yang belum subscribe, mohon support bosku, tekan button follow dan juga komen kat bawah, ok? Mantap. So layan dulu video ni, jom kita berkenalan dengan ahli-ahli trip insyaAllah. Mantap. Oh, kita ada Mak Dan di situ. Gimana? Jadi mana? Mantap. Oh, baca-baca baca-baca orang Tukang Perak. Tukang Perak hari ni insyaAllah. InsyaAllah kita cuba tengok lah. InsyaAllah. Boleh. Kita dari kawan-kawan kita. Kawan kita tadi ya. Okay, steady. Mantap. Mantap. Tu dengan kuih-kuih raya apa dah ni, bukan biasa-biasa ni. Tapi rumah terbuka di Tukang Perak kan. Oh, kuih ni Almond London apa nama tu ni. Kuih baru dulu dah. Kuih raya dah. Karan. Jom kita pergi Tukang Perak guys. Alright guys, so kita baru memulakan kita punya perjalanan. InsyaAllah kita doakan semoga trip ni gasak dengan ikan-ikan pelagi yang ramah, tamak dan juga ikan-ikan bottom lah insyaAllah. So kita baru sampai di Tanjung Dawai tu, Tanjung Dawai, Pantai Merdeka. Ni tempat Merdeka. Kita punya kuala kita keluar melalui Tanjung Dawai dan terus ke Selat Melaka insyaAllah guys. So kita jumpa kat hujan, okay? Mantap, layan dulu view. Lucu. Kita mau sampai di first spot Punjab. Alhamdulillah. So cuaca pun mantap. Hari kapan Madan? 10 Mesra rakyat. Mantap. So ni kita try tinggi yuk. Kita pakai lure daripada 7C. 7 trick, sorry. Hai, kamu? Apa kayu-kayu sangat kat belakang ni? Merah. Oi. Wah. Oh, auto release tu. Weh. Terjun dalam bola pula. Memang ikan nak belah, spesial belah. Yang belakang masih mencuba mencari tenggiri. Lari menyeri ikan tu. Kita tengok mana guys. Tu makan tengah hari pun banyak lagi. Kita boleh selemok, kita makan selemok tengah hari ni. Alright. Mantap guys. Ada strap mendik kita beli, okay? Okay guys, so kita dah selesai lah. Tak unjam tadi. Ada strap tenggiri bunga 2 ekor tadi. Ni batang pican nenek lah 2 ekor. Aziz ikan umpan pun alhamdulillah penuh atau umpan. So kita teruskan perjalanan kita menuju ke Tukang Perak lagi jam 40 minit. So ni kita punya player 2 perak. Semua dah tidur elok lah. Kita terus naik dah lagi jam 40 minit. So cuaca pun alhamdulillah mantap sekali. Moga-moga fokus benar dan tepat lah. Janganlah garang-garang sangat lagi, insyaAllah. Okay guys, kita jumpa kat Tukang Mantap. Berhenti lagi di spot yang kedua sebab masih awal lagi. So cuaca pun alhamdulillah kita berhenti sekejap lah. Tadi ada strike sekok tenggiri muda juga, remaja. Oh ni Abang Ali buat tengah hari ni, tengah hari petang buat cucuk samosa. Weh, heran samosa. Samosa. Jom. Weh, play-play mengai kat belakang. Nak pangat apa Ali? Nak pangat apa? Ni masalah dia. Ada. Kode. Dia macam. Masalah. Hai, kita makan-makan dulu. Hai, kita jalan. Lelah wari baru okey 4.30. Baru dapat setengah. Tukang Perak lagi setengah jam sampai.
Okay. Alhamdulillah guys. Mantap. Alright guys, alhamdulillah. Kita boleh jauh-jauh ni kita jalan. Kita dah sampai Tukang nama besar lagi Batu Bay. Alhamdulillah. Bila kita tak boleh main. Bawa ada kesempatan kita nak beraya di Tukang lah. Mudah-mudahan dimurahkan rezeki hasil tangkapan timpa dengan usaha. Kita bisa dipermudahkan ke sana insyaAllah. Alright guys, stand by. Jadi kita nak mulakan aktiviti hari pertama, iaitu popping dan juga jigging lah, untuk sesi drifting waktu petang hari pertama. So jom kita mulakan. Mantap guys. Sampai kat Tukang lah. Strike yang pertama. Ya. Melok. Wiskan tali. Makanan tu malu nak kontribut. Bubuh kat ketiak tu. Tak lah apa mah. Dah, boleh stand by. Nganju. Tadi lucu tadi. Lucu lah. Boleh tak kawan saya? Awak teruk sangat tu. Oh, mana? Jangan lampu pergi nganju. Okey, dah. Buka bel lah. Oh, alhamdulillah. Ni dah nak kebau. Jangan lah. Jadi ya. Aduh. Belah blok kau gitu. Oh, cermin. Cermin. Buka belah. Tam kau. Okey. Cermin ah. Cermin. Saya sekilo. Oh, strike. Strawberry wah. Oh, ikan mah anjing lo. Strawberry. Angkat tadi lucu tak kau? Tuh. Dia dah lah. Mantap ah. Strike guys. Strike yang pertama mana ni? Open house di Tukang Perak. Alhamdulillah disambut baik. Maghrib pukul 7 lebih. Jaga reling pi. Tali. Ha. Jangan betul reling takut putus. Tak apa. Sampai. Bersama organizer kita yang mantap, Mak Zarubi. Bawa jambut. Jadi pi. Jaga pi. Oh, ha. Jaga reling bu lah. Ida. Hama tolong pam kat dia. Hamba dua pandai puping. Orang tak biasa. Ida hamba ni. Ha. Saya lucu banyak ah. Hang support dah. Support dah bagi sedap. Peluk seronok Jangan tinggi sangat. Cukup patah. Okey. Faham. Boleh. Tak apa. Boleh. Awal. Ini warm up Sagi orang. Sagi lepas habis ni dia punya masa-masa pecah, dia ready untuk game yang seterusnya. Oh, saiz. Okey dah sampai. Bubu ketiak. Buku. Tengok mata kanju. Ketiak. Betul. Alhamdulillah. Gasrik. Dorang rambut teruk kan dah je tu. Auci. Buka ah. Metok tan ni. Tak. Bau ni dah lah bau sikit.
Dia nak. Sihan, mantap. Jadi dia. Steady bro. Saya lagi abang ambil action abang. Nak ingin ambil dulu. Ha? Apa dia? Nak ingin ambil alim tu. Anak banyak ni. Namanya okey kelar. Saya sini busuk. Alhamdulillah. Open house Kumpul Perak. Track yang kedua. Tu. Besar bas. Zarubi tadi miss. Sayang miss. Oh, ni kita punya tukang khatib bagi baca khutbah. Tukang khatib tak lah. Aduh. Malah pula. Organizer kita. Tekong darat nombor 1. Mak Robi tangan. Pakai lah bateri you. Oh, dia pakai popin pakai bateri tu. Oh, merah ikan dah. Oh, bukan ikan dah. Itu obo-obo guys. Bukan. Tak sampai lagi. Alhamdulillah. Open house Tukang Perak. Kawan-kawan kita. Makan ramah. Okay, tu pakai gancu mai. Main gancu. Sekali ambil ya. Tengok mata gancu. Bagi ikan kukuk lintang ni. Dia tak boleh lintang lah. Tak boleh. Ambil tengok ah. Boleh tengok. Kuat sikit. Gancu pun. Bukan gancu pun. Alah kat sikit tu. Okey, clear. Alhamdulillah. Tahniah Ruby. Tahniah Ruby tu. Mantap. Orang boleh menari. Kau kata kat saya tadi. Kecil-kecil cili api lah tu. Balas menyengit tu. Mek nak menghumingan. Nah. Bincang. Oh, auto release. Mantap. Pegang. Sah. Oh, support. Oh, ET. Corok. Memang corok sama kena isi ada timba kosong tu, corok tu. Minum. Gol. Alhamdulillah. Ni macam. Oh, campur dengan sebelah. Selamat pagi guys. Assalamualaikum. Hari yang kedua. Cuaca sangat mantap. So kita kena cari ikan. Semalam ada 5 ekor kan. Kan Syed tak makan. Kita cuba tengok pagi ni. Alright. So duduk breakfast kat belakang. Naik mandi semua. Daripada Syed kita pergi drift. Sarapan pagi siap. Mari kita. Tu bihun goreng ala Tukang Perak. Selera lah. Sambil tengok abang kita punya pukulan. Oh, pagi ni bayi jahit dah. Hidup bagi cukup kan? Hidup bagi cukup cah bagi kelau. Dia pakai je bewok. Bewok kabuk. GT ni. Tengok main mendak lihat elok orang tak ni ikan sisik Tengok dia tak goncang pulau pun. Jadi borong dia tengok. Tu satu perlawanan yang mantap. Oi, GT. Putih ya? GT. GT. Dia apa? Roti so ikan tak? Ayu, boleh kita tak ada apa ikan, tu mesti boleh punya. So boleh. Betul, tapi Solid tu. Dia makan mulut. Okey. Dia mantap. mantap. Ya, cendol. Gila. So guys, tadi drifting pagi tadi tak wancak lah berapa pukul 10 lah. Kita ubah permainan, kita main apa nama buah. Kita try buah tengok. Sebulan tak main, kok ada ikan sese baik-baik. Kita cuba tengok. Alright. Mantap. Jadi kalau ada start kita ambil mantap. Okay, try guys. Merah ke hitam ke apa? Ke warna koko? Tak ada. Merah ha? Okey.
Tak, yang pertama naik dah. Oh, abang saya strike. Tak tahu dengar punya serak dia terkeluar ha. Tadi tak lekat tadi. Ha? No. Ribuan abang. Merah ha. No, ada. Oh, saya elok. Mantap boleh. Ni kan? Okey, clear. Come on, sekarang. Oh, tak boleh. Oh, dia sai. Oh, Hai Zarobi. Ha? Ni, tunjuk depan. Oh, saya elok. Ni, tunjuk ni. Bara. Ni beri bang boleh. Ya tu. Ni, saja ni. Saja tengok sekarang boleh. Saja. Kerja. Macam mana dapat? Heng kanan heng kiri lah. Tak marah. Itulah. Oh, di kanan. Alhamdulillah. Oh, saya elok. Lecik hawa boleh. Angkat jam tengok. Dan tunjuk kat kawan-kawan yang sedang menonton. Tunjuk kau yang sedang menonton. Oh, ni lah pokok kawan-kawan. Depan hati dah hati. Ini Mak Robi, Mak Dan. Bara. Bara. Okey. Apa dah. Dah. Oh, dah. Kemam mulut dah, kemam. Oh. Tengok kawan-kawan Zarobi apalah. Zarobi bila nak belah. Bukan kita dah nak. Depan serat. Kawan Zarobi strike ni. Umpam. Hitam. Oh, tu kopi hitam. Mana li? Nak ikan. Oh, kopi hitam. Mantap. Okey. Makan pula. Adakah kerupuk parah lagi? Oh, wow. Mantap. Orang puyuh. Tuan ni dari titi kami. Lepas ikan orang makan, kita mengira lagu ni. Kecil dia try lain, insyaAllah. Semoga dipermudahkan usaha kami. Alhamdulillah. Okay guys, ni macam hidup mengai beberapa ni. Abang ni hidup buat macam kat belakang tu. Pengalaman 38 tahun kupal bonyok. Mau tengok tu. Import India. Isi macam nenek. Isi macam nenek. Isi macam nenek. Tu ada bos mangkuk dah. Ni. Tenang habis. Depan nak dah tu. Dah. Oh, mana elok. Tak nampak apa. Oh, macam apa lama. Ni nampak lah sikit. Dalam tanah berapa tak semuanya serupa. Ya, betul. Tunggu kita clear lah. Tunggu kita clear lah. Jalan dia boleh. Jalan dia no. Jalan dia. Potong korika dalam babi. Kena ni tu mak dah kita. Semua ada. Kena bihun lagi badan. Jadi badan. Hei. Ni macam. Kata dia. Saya tak kata apa. Okey. Kita pergi cari lagi bawah. Kita ni kalau nak gym tak sure sebab dah apa? Tengah panas, tengah kembang. Okey guys, kelak. Oh, lagi boro. Manak. Kuritas. Tengok dah makan. Sabang ah. Bi sampai pun gentong ni. Dekat. Okey, jaga track. Musuh lubang. Ada. Ada. Ha? Oh, sayang. Oh, dah sas. No. Balik lah. Oh, jiwa. Blok. Merah. Ini padu. Ui. Ini padu. Oh.
Apa? Kai satu. Tiba-tiba jadi comel. Oh, boleh. Bali pula di belakang sana. Oh. Kita ni kutip kuih Elman London. Elman London belakang. Pakai kita cari lagi. Belum makan awak kutip. Hitam boleh. Awak hitam lah. Oh, kenyang kawan tu. Makanan banyak. Oh, besar. Oh, mantap. Tu. Oi, tak 5 kilo. Oi. Bola pula belakang. Hitam. Oh, dia kena rumah hitam lah ni. Kemana? Bang, kemana? Oh, dia kena rumah hitam lah ni. Dia kena rumah hitam pula dah. Negro. Dia kena rumah negro pula dah. Tolong buka. Depan tu ni. Oh, doh. Boleh. Oh, weh, jalan terus. Jalan terus. Tu. Ambil kalu. Pengai kuyu tu. Oh, makan lah. Jalan. Oh, kalau makan. Apa gerangannya? Siapa gerangan? Lihat elok ni. Apa malah dia dapat mikro. Oh, hari ni dah boleh dalam balik ah. Oh, GT je orang ni. Kita dapat di GT lah. Ni Ui, besar. GT. Ui. Aduh, no. Betul. Betul, mana tu? Masuk. Oh, Rufin. Dah jumuduk. Jemu tu. Timur. Ada timur. Alhamdulillah. Oh, lah. Tegar lah. KKM Sehan mantap. Okey, clear. Jumuduk. Sini. Makan. Nak kuat. Nak tu. Kami dah selesai lah kat Tukang Bawak. Ni kita keluar pergi cari spot botol kat luar lah. Sebab kita tak mau bawa masuk. Semalam pun ikan tak mau makan. So kita nak cari kalau balik ada hasil lah kan. Kita cuba kat spot botol pula. Alright. Cuba kat botol lagi. Mantap. Kami kena pesta Dorado. Golok. Tu. Jom. Golok pun kelepangan. Balik you know buat apa fetching. Ada syak. Mana kan? Oh tu. Dah nampak dah. Tak apa kelihatan. Oh, orang lompat lah. Wah. Kena layan sampai dia letih pun. Ikan cu kan. Oh, besar tu. Waduh. Aduh lah. Oh. Lekat tak befai. Bukan ide leader. Yang tu teguh bertarak. Bukan ide apa macam teguh buat ni. Selamat halalan Tok Iman. Mutmain lah. Oh, nice. Oh. Hai. Nampak boy. Balik bapak cheese tahu. Weh, dah. Jom, fuck lah. Saya buka. Sampai dah kat spot bottom. Dah selesai anchor lah. So ni. Tu. Hari lah. Makan dah. Woi, tekan dah mo. Ni betul ni, kanan. Kau bateri tak hidup ke? Nyala lampu. Ada lampu. Aduh.
Kau belum Dan? Ayak dalam pun tak apa lah. Drag Don. Jangan kau agak-agak. Tak ada. Ya. Okey Dan. Pam ambil dah tu. Alhamdulillah. Ya, ikan yang pertama alhamdulillah kita pada hari ni. Jadi. Mana? Dah. Wala dan jalan dulu. Dan. Alright guys, so jam menunjukkan pukul 2 pagi lebih lah. Bulan berkembang pun nak jatuh lah. Jatuh belah barat lah. Banyak bau rusut. Tadi sesi first half tadi, saya pasang tadi, alhamdulillah ada juga. Tapi saya duk berehat waktu tu, tak sempat nak buat video. Kita di alam mimpi. Duk berehat tadi. Cepok saya padu-padu ni. Makan bottom dan makan jig. Tu jenah dah 4 ekor. Tapi saya darah lah. So sekarang ni shift saya masuk bekerja. Baru lepas rehat pula saya ambil alih untuk jaga put lah. So setakat lah tadi baru naik put ekor. Ni tengah tunggu put lagi dia makan lagi. Cuaca alhamdulillah. Cuaca mantap. Angin pun kira angin sepoi-sepoi bahasa lah. InsyaAllah semoga segi dia makan baik lah. Tak besar tu kan, jadi mau makan lah. Begitu. Okay, alright guys, update kita update link kalau dah strike. Okay, alright, baca. Assalamualaikum guys, hari kedua guys. So semalam kita ada cerita menarik lah di spot bottom. So pagi ni kami dah main ke Unjam, nak mencari strike tinggi ataupun tongkoi lah. Tadi ikan polo. Pergi buat masalah ni belum lagi Azan Belum lagi, masih mencari lagi. Buat iklan lah tadi nampak lah. Bodong-bodong tongkoi ke lintah dengan golok. Tapi tak mahu nak tunggu. Dia main daripada sana. Boy berurup lepas tu berum atas sana. Cekelak angin. Dia tak mahu nak patah balik. Dia toy from di sana. Aduh hai. Tak apa, kita tengok lagi macam mana. InsyaAllah kita cuba lagi tu ni. Alright. Semalam ada awal tu ada makan apa nama jenah, ada 3-4 ekor kot. Lepas tu dia tukar dengan ikan cupok saya elok, saya 1 kilo 2 kilo tu makan ramuh kot 14 ekor. Apa lewat malam tu ingat ke bos lewat dia nak galak ngiri apa jenah apa tak makan. So kita cuba untuk hari yang terakhir ni, tengok apa yang kita boleh tambah hasil. Alright guys, teruskan menonton. Mantap guys. Ni pergi Unjam ni. Kawan saya kena strike baik ni. Tadi naik ngiri makan 2 ekor tambah lagi. Ada borang ada, gua ada makan. Kau makan lah waktu tu kali sini boleh makan, tadi linang tak makan. Borang break, tolong masuk break. Otik. Borong. Oh, sok. Oi, tutup. Pelan. Saya air mah. Cantik kawan saya ni pada mengai. Mantap. Oh, mantap. Saya elok. Apu weh, makan lagi apu. Mantap. Tunggu apa? Tadi apa dulu naik buat ngiri tu ikut makanan betul-betul lak ah. Kira di situ punya jasa. Jasa banyak di sini. Mantap. Makan, betul makan lah. Bang. Mak Dan juga Mak Robi. Bawa keluk. Oh, mantap. Ayo.
Bawa barang. Alah lagi lama. Dok. Oh, besar. 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 Nama? Aku nampak dah. Sekarang? Yo. Oh, dia mai kau miring. Hari tu. Ada macam gitu. Ada batu ke mana yo? Alright guys, so kami dah selesai lah di Mujab. So sekarang ni kita dalam perjalanan pulang lah, balik ke JP. Alhamdulillah ada juga hasil-hasil untuk hari ketiga ni, teman-teman kan. Semalam kita makan. Kita makan awal, lepas tu lepas dah balik ayah nak suruh balik tu, tak makan lah. Ni kita pun dalam program pun itulah ketentuan kita dan apa ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Kita rezeki tu trik hari ni, alhamdulillah kita ucapkan. So hari tu tengok hasil secara khusus di GTK. Jom balik dulu. Mentah guys. Assalamualaikum. Alhamdulillah selamat lah. Selesai trip kita 3 hari 2 malam. Kita pun selamat sampai lah di JT. So sekarang ni kita nak angkat ikan. Hasil kita keluar selama 3 hari lah, insyaAllah. So jom saksikan. Mantap. Guys, ni hasil dah selama 3 hari 2 malam. Kita ada ikan kubara, strawberry. Oh, terisi lah tu, golok pun banyak belakang. Kita ada tenggiri pada, cupak, GT, cermin, jemuduk, tuna pun dah tekok. Ni hasil lepas lah selama 3 hari 2 malam. Ke tekuk perak. Tu pepe semua. Mantap. KKN sihat terbaik dan mantap. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. InsyaAllah tuan-tuan 3 hari. Mari. Dukung Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik butang subscribe, like, comment and share bosku. Mantap. See you in my next video.